Okay. Okay, welcome to the stream. Siapa yang baru masuk boleh picit button like masing-masing. Sekejap. Sebab tadi saya dah saya dah stream tapi dia crash. So saya streaming balik, tak apa, saya dah siapkan semua benda. So semua benda saya dah dapat daripada yang tempat yang tadi. So siapa yang tengok tu memang dia seorang je lah yang tahu. Yang tengok pun tadi aku tak silap aku 2 ke 3 orang. So aku boleh explain nanti macam mana perjalanan aku. Okay. So sekarang ni dah malam, harap-harap tak crash lagi lah. So sekarang ni aku dah dapat benda baik guys. Aku dah dapat iron daripada box kat depan. So aku kena tidur je sekarang. Sekejap, macam kenal je lagu ni. Hello? Okay, nice. Okay, nice. Okay, hello. Hello. Tak boleh connect dekat ni ke? Dia punya audio. Hello? Okay, nice. Okay, dia dengar suara saya. So tak apalah, lantaklah benda tu jadi apa. So sekarang ni kerja kita kena selesai kan. So kita kena makan makanan dulu untuk selesaikan Minecraft tersebut. Oh hell no. Creeper bodoh. Betul creeper ni. Bro, my house just ended that quickly. Nasib baik aku ada batu banyak tau lah. Nasib baik tadi aku mining tau lah. Nasib baik je lah. Nasib baik aku boleh buat rumah lagi. So aku dah sediakan semua benda. So batu aku dah sediakan untuk benda nanti ke Ender Portal. So sekarang ni aku dapat baju daripada chest bau gila. Ni baju dia. And cobblestone. Cobblestone dengan ni. So memang overpower lah. Cobblestone. Apa nama dia? Okay, nah. So sekarang ni aku dah settlekan rumah legend telur aku. Okay, let's go. So sekarang ni yang kita perlu buat adalah makan. Hai lembu, comelnya. Let's go, kita masak dulu sementara tu untuk sediakan benda. Nasib baik seed dia sama tak? Ini Minecraft lain sebenarnya. Ini Minecraft dia lain. Yang tu Minecraft dia lain. Ini Minecraft asli. Okay, nice. Ikut job je dia masak. Okay, nice. Sekarang kita perlu cari lubang untuk kita gali. Saya rasa kat bahagian hutan tu bagus. Sebab kalau kita korek kat sini, yelah kita dah banyak kali korek kat sini. Tapi katanya dekat bawah ni ada ni. Katanya lah. Aku tak tahu kat bawah ni ada tidak. Mana tempat aku apa tu? Ni yang tempat aku jatuh hari tu kan. Aku rasa kita kena cari banyak pokok lah. Nice, kita dah ada ni. Terbaik dah guna benda ni.
Okay, nice. Okay. Kita sampai mana? Okay, nice. Kita cuba kita pergi tempat yang tu. Tempat yang sana tu. What the fuck? What the fuck is this? Oh hell no. Aku tak tahu ya, aku lalu sini je tadi. Tempat tadi aku kat situ kan. No, hell no. Apa ada dalam chest ni? No way, I just get this. Weh, aku tak ada space doh. Ni tak guna. So tilam-tilam banyak ni aku nak buat ni untuk kita kalahkan Ender Dragon nanti. Tahulah macam mana kan. So lepas kita ambil Ender Pearl dekat, iaitu dekat telur tersebut. Tahu tak telur tersebut tu apa? Mesti tak tahu. Siapa lagi kalau bukan Enderman kan. Weh, dia kasih aku ni, weh, baik tu. Okay, 1. Okay, aku kena ambil banyak-banyak ni. 2. Okay, ni aku keluarkan dulu. 3. 4. Sumpah terbaik dah, aku tak tahu ya tiba-tiba ada kat sini. Sabar jap. Kalau kau tengok betul-betul tadi masa aku stream, okay, tadi lebih 12 sen. So sekarang ui, baik tu aku dapat ni. Tapi iron lah, bodoh singgit. Kasut. Dah sedia guys. Oh ni belum letak lagi. Sedia guys. 1, 2, 3. Sekejap, aku nak kena buat pedang dulu. Sebelum pergi sana kita kena buat pedang secukupnya, untuk supaya tak beberapa teruk sangat. So sekarang ni aku ada banyak iron dari tadi. Aku kumpul banyak gila dekat village. Aku dapat. So aku kena ambil ni lah. Ni semua aku dah kumpul secukupnya. So sekarang ni aku kena, what the freak is that? Oh lembu. Saya tak nak pukul lembu tu, takut villager marah. Kalau kau nak tahu special Minecraft ni apa, cuba kau. Ui, aku ada batu lebih ni, aku boleh ambil. Siau punya creeper. Kerja kau bunuh diri. Apa sama masih ada, api dia masih ada. Wah. Ya, aku boleh buat baju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau ni 5. Aku kena buat pedang dulu. Okay, buat pedang dulu. Ni dah boleh kan. Aku boleh buat iron chest plate dulu. Okay, aku dah tolak 16 mat. 16 pedang batu mat aku boleh buat. Bolehlah buat sementara kalau ada kecemasan. Ya baik dia sumpah tu. Kau tahu tak aku buat tadi apa tu? Aku buat pickaxe macam mana? Okay, gini. Ni lidi. Ni iron. Dah sedia dulu, aku nak kena pakai ni. Okay, kita dah dapat ni. Let's go. Kita pergi ke Nether. The Nether. Free and steel. Jangan sampai kita sesat lah.
Kita tahu rumah kita kat mana. Oh no. Depan lagi. Okey, depan lagi. Nice, sudah sampai. Dah sedia ke nak masuk? In one. Sekejap, sabar. Okay, aku baring gini dulu. Sekejap, bateri dia berapa ni? Aku risau kalau dia ni je. No, jangan masuk dulu. Sekejap, sabar dulu. Sabar je. Aku nak kena buat apa ni? Okey, aku tahu. Sabar je. Aduh. Nice. Aduh, hai. Sabar dulu, aku nak kena buat gini biar dia senang nak main nanti. Sabar je. Letak gini sikit. Sumpah tak sedap weh baring gini. Maksud aku like okay lah, lain. Let's go, kita main game dan tamatkan Minecraft. Oh motherfucker. Ni apa guys? Dia pukul aku ke? Dia pukul aku bodoh. Okay, so sekarang ni kita kena cari Enderman. Tolong aku. Sakit bodoh. Sebenarnya ada pedang lagi tau. Fuck. Ya aku tak tahu. Ya aku terus mati. Dia nampak diorang. Aku nak kena fuck lah diorang ni. Kau nak tengok kuasa aku ke? Kau nak tengok kuasa aku ke? Kau nak tengok kuasa aku ke bangsat? Tak kena. Hell no. Betul keluar ni. Macam mana dia tembak dari belakang ni? Dia power sial. Cek kata. Kenapa dia tak tembak village ni? Rumah ni boleh kot, rumah ni. Rumah ni tak ada ni. Tak ada maksa nak tolong kau. Motherfucker. Sumpah tak selamat gila malam kat sini. Lari doh. Oh motherfuckers. No. Tak boleh lari weh. Kena makan weh. Siaunya ni. Minta maaf bang. Aku terpaksa bang.
fuck. I know that we know that I want you to boom boom us, to know where I go, there where I want you, where I want to go with you now. Oh, I want you to keep, that I want you, that I want to boom boom you. Aku tak ketagih dengan game FNF tu. Fuck you idiot. Dia meletup kat rumah aku, bongok. Oh, tak payahlah dengan creeper. That I want you, that boom boom to go gun us. Kena dia kata lah, ni lah tempat yang aku jumpa diamond tu. Bapak baik tu. Kosong nampak. Diamond pula. Masuk cave. Wih, rumah bonus weh. Pinjam katil dulu bang. Aku nak pinjam katil je bang. Sorry bang. Untuk bunuh diorang. Sial lah, aku tak ada benda tak guna tak. Sial betul ni, tak guna ni. Apa benda ni? Benda bodoh. Katil tahu dah ambil belum? Nasi ada. Dah banyak dah katil ni, okey lah. Aku tak nak sial benda ni. Macam mana aku nak ambil ender pearl nanti telur? Aduh, banyak sangat yang buang kat sini. Dan aku nak ambil ender pearl nanti. Cak benda paling penting ni. Roti dengan ni. Ni penting. Ni mampuskan kau. So let's go. Kita teruskan perjuangan kita untuk habiskan game Minecraft. That I boom boom to make sure you're dead at us. I know where you been. That I fuck you to catch what you did. I know where you been. Oh. Oh. Sabar jap. Sabar jap. Aduh, masalah betul lah benda ni asyik. Dia asyik ni je. Aku tak suka tu benda ni. Kerja dia asyik ni je. Dia asyik suka crash. Sabar jap. Aku risau dia crash je. I know where you been to be. What the hell you been to goon to us. Sekejap. Memang sial lah benda ni. Okay, nice. Kita sudah sampai ke motherfucker ni. Oh, motherfucker. Map. Oh no. Sorry bro.
I can give you something, idiot. Ni aku jumpa kat villager tadi. Awal-awal aku kena tunjuk kat diorang dulu biar diorang selesaikan masalah tersebut. Let's go. Lepas tak kita asyik ulang-ulang je main. Apa lagi main mod tak ada cheat. Ada lagi lah. Ni first time biasalah. Lepas ni kita main game lepas dah habis ni kita akan main game Little Nightmare. Bukan, Hollow Knight 1. Biar aku tunjuk orang biar orang diam sikit. No, do not kill us. Okay. Okay, you guys good? You want it? Kenapa tak bunuh aku? Gold. Oh, kau main. Aku nak bagi kau gold tadi. Kau tak nak. Mampus kau bodoh. Gold. Anak baik. Korang ni memang bagus. No. Sorry. Aku ada ni. Pengalaman dekat neraka. Jangan mati. Aku tak nak mati. Fuck. Oh no. Kau tadi sound ni dia buat aku macam nyanyi ke tak? Aku slowkan ni. Sial tu dia buat suara aku dengar jadi ni weh, aku tak boleh weh, sumpah weh. Mati banyak kali sebab benda bodoh tu. Kenapa dia tak bunuh aku tadi? Kenapa dia ikut cakap aku? Sebab aku keluarkan jahanam je. Tadi dia bukan bunuh aku ke? Okay, sekarang ni pengalaman kita kena cari Enderman untuk ambil Ender Pearl dengan Ender Pearl. Aku pun tak tahu Minecraft ni apa. Diamond. Fuck your ass. Kenapa dia bunuh aku?
Oh no. Kenapa dia bunuh aku weh? Oh no. Lah ikut hilang. Oh no. Kau mampus. So kau main kasar. Dia main kasar guys. Kita kena main kasar dengan dia balik. Kau tunggu ya. Kau tunggu ya. Aku cari katil. Ada katil tak? Ada katil tak? Thank you. Ada katil tak? Thank you. Wih. Ingat lagi aku cakap, ngelag weh. Jatuh mat. Wow. Apa pasal dia ada macam kau begini dia. Jom anak-anak aku. Jom gini dia. Jom masuk, jom. Cepatlah masuk. Kita nak masuk guys. Baik dulu dia masuk. Sumpah dah aku cakap. Aku tak tahu apa yang diorang nak. Kerja aku senang ni lawan Enderman, Enderman. Ambil Edgeper je, pergi sana dengan pergi cari Blaze, bunuh dia. Tu je. Yang menyebuk ni diorang. Okay, so sekarang ni aku kena speedrun. Apa ni? Benda tu. Aku rasa aku nampak piglin kat belakang. Fuck. Macam mana dia nak, macam mana aku nak buat dia ni jadi baik? Hah? Buka benda ni? Kenapa aku kena buka?
Oh, biar diorang tak tahu. Sial lah zombie ni. What? Dah kenapa dia? Okay, sekarang ni aku lagi juga. Aku rasa aku kena tidur lah kat situ. Dia senang diorang tak nampak aku. Thank you, dia kasi aku laju. Sekejap ni iron kan? Ni apa? Baik doh, kali ni memang kita selamat. No. What the? Nasib baik je. Aku je nasib baik je. Sebab aku ada map. Kau janganlah diri telur. Setan bunyi creeper. Bodoh betul. Sumpah, mob paling aku benci creeper tu. Sejenis mob bingai. Kau tengoklah tu. Nasib baik portal ni tak ni tau. Speedrun.
Macam mana ni? Oh no. Oh fuck. Cepat. Cepatlah bodoh. Sial orang tu, bodoh tu. Betul tu. So aku kena buka aku punya baju ni semua. Okay, aku cari benda yang tak penting Ni apa? Good nugget. Buang lah. Benda apa aku tak tahu. Apa yang aku buang? Ni perlu. Apa benda ni? Dah kenapa ni? Biar. Nice. Fuck off. Banyak lagi ni. Ni buanglah tak guna ni. Diorang kata aku kena buka baju. Anjing. Okey Nas, kita akhirnya katanya kita takkan mati. Bodoh lah. Kena prank bodoh lagi mati. Sial aku. Diorang ni sebenarnya nak apa sial. Bodoh banyak gila. Holy sebaik tau. Lagi mana Enderman-nya? Okay nice. Kita dah sampai bawah.
Kena prank bodoh, setan. Kalau aku ada Totem of Undying senang. Holy shit. Sumpah weh, aku tak tahu dengan benda ni weh. Sumpah weh, aku stuck kat sini je weh lama-lama. Okay, tadi aku tak lalu sini kan. Tak lalu situ, tak lalu juga. Alah, si bodoh ni ada. Banyak gila. Aku ni senyap jatuh bawah ni tanpa diorang perasan. Okay, nice. Okay, diorang selamat. Diorang what the aku ni jatuh bawah ni senyap. Buat apa ni? Kenapa? Kenapa kocak muka dia ni? Aku dah live berapa lama? Kau tengok dekat 1 jam aku stuck kat nether ni jauh. Memang bodoh tu. Aku memang nak kena cari diamond tu. Biar aku punya shield ni lagi bagus sikit daripada guna iron ni. Tak guna langsung. Sumpah dah cakap aku tak tahan tu. Iron ni memang melampau tu. Sumpah tu. Okay, nice.
Sudah jauh je. Jadi nak tengok sampai bawah ke apa ni? Benda ni bedrock anjing. Biar aku sampai bawah weh. Ini ada lagi ni. Aku dah sampai bedrock weh. Sumpah aduh aku cakap memang nak kena bonus tu. Tak perlu, kita kena tahu diamond tu dekat mana. Cave, masuk cave. Yes. Oh. Kalau tak lama-lama aku punya ni jadi rosak tu. What? Dah sampai cave. Jom kita hit diamond. Lama aku ni dah nak rosak dah ni. Holy fuck. Ni tempat ada creeper ni. Aku rasa mesti dah nak dekat cek diamond.
Hui. Ada lagi jalan. Aku tak tahu macam nak naik balik. Ya aku stuck ni. Tak apa, kita mestilah ada ni. Mesti ada apa-apa kat sini. What? Dalam babi? Oh. Ada jalan lagi tu. Oh ni tempat tadi. Tolong aku ya, aku tersesat ni. Benda tu. What the fuck, aku datang. Sekejap. Aku rasa lagi cave kat sini. Mesti ada cave kat sini. Confirm cakap aku. Mesti ada cave. Mesti ada cave. Mesti ada cave. Confirm. Confirm aku cakap aku. Confirm. Betul-betul cakap aku. Mesti dekat sini ada cave. Kan? Confirm. Betul cakap aku. Mesti kat sini ada cave. Kalau tak ada cave, aku boleh mati dekat sini je. Dengar. Kalau tak ada cave, aku boleh lempang diri aku sendiri. Mata aku dah sakit main game ni. Okay, brightness tinggi. Wah, tinggi siau brightness dia. Benda ni. Fuck you guys. Bodoh. Dia kata aku nak swim dekat lava. Dia kata aku cuba untuk berenang dekat lava. Macam tak logik. Nasib baik aku spawn kat sini tau. Tak, kita try masuk lagi. Mana tahu dapat nikmat. Nikmat.
Fight dengan aku lah. Let's go. Kita menangkan game Minecraft. Dapat daging. Hui. Baik dok. Emerald. Nak? Macam mana nak bagi dia? Mata. Aku tahu. Esok kita main dekat tiang. Kita mining kat tiang. And katanya kat situ ada tempat ender punya end. So lebih senang kalau kita end terus. Ataupun kita ambil diamond dulu. Cari diamond. Buat baju diamond. Kita cari Enderman kat neraka. Okey. So, lagi 1 minit lagi kita akan explain untuk esok akan datang. Esok kita akan cuba tamatkan Minecraft segera. What? So sekarang untuk apa? Oh, so aku boleh bagi diorang. Okay, I know. So esok aku akan settle dengan semua benda ni dengan sekejap saja. Okay. See you next time. Bye bye.